Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. So, saya akan membentangkan tajuk kertas kerja yang bertajuk hubungan antara bahaya psikososial, pelanggaran kontrak psikologikal dan stres pekerjaan, strategi meningkatkan kesejahteraan psikososial pekerja. So, kerja merupakan satu aspek penting dalam kehidupan, tetapi kadang-kala dia memberi kepada tekanan dan juga risiko psikososial. Dalam era globalisasi dan persaingan kerja yang tinggi ini, ramai pekerja menghadapi pelbagai tuntutan seperti bebanan kerja yang sangat meningkat, tanggungjawab yang kompleks dan tekanan prestasi yang berterusan. Jadi faktor-faktor ini dikenali sebagai bahaya psikososial. Apa itu bahaya psikososial? Ialah satu aspek reka bentuk kerja, pengurusan organisasi dan juga hubungan sosial yang berpotensi memberi kesan negatif terhadap kesejahteraan mental dan juga emosi pekerja. Jadi, bahaya psikososial boleh menyumbang kepada tahap kesejahteraan mental dan emosi pekerja. Seterusnya, di tempat kerja juga akan berlaku pelanggaran kontrak psikologikal yang memainkan peranan penting dalam menjejaskan kesejahteraan pekerja. Apa yang dimaksudkan dengan kontrak psikologikal ialah jangkaan tidak bertulis antara pekerja dan majikan yang berkaitan dengan keadilan, keselamatan kerja dan juga sokongan organisasi. Jadi apabila kontrak psikologikal ini dilanggar, contohnya apabila organisasi gagal memenuhi jangkaan tersebut, maka pekerja akan merasa kecewa dan hilang kepercayaan dan juga akan mengalami stres pekerjaan yang lebih tinggi. Justru, kajian ini dijalankan untuk meneliti bagaimana bahaya psikososial dan pelanggaran kontrak psikologikal saling berkaitan serta memberi kesan terhadap tahap stres pekerjaan. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi asas kepada pembentukan strategi pengurusan kerja yang lebih berfokus kepada kesejahteraan psikososial pekerja. Jadi dari sudut pernyataan masalahnya, isu stres pekerjaan semakin meningkat di dalam pelbagai sektor. Dan mengikut laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, bahawa bahaya psikososial di tempat kerja seperti konflik peranan, kawalan kerja yang rendah merupakan antara punca utama stres pekerjaan. Di Malaysia, perubahan struktur kerja terutama sekali pasca pandemik dan juga peningkatan tuntutan prestasi turut meningkatkan risiko pelanggaran kontrak psikologikal antara pekerja dan majikan. Ramai pekerja bila melaporkan diri mereka tidak dihargai, mereka merasa kekurangan peluang kemajuan dan ketidakseimbangan kerja memberikan kehidupan yang menjejaskan kesejahteraan psikososial mereka. Jadi, walaupun banyak kajian telah meneliti faktor stres pekerjaan secara umum, masih kurang kajian yang menggabungkan peranan bahaya psikososial dan pelanggaran kontrak psikologikal secara serentak dalam menjelaskan fenomena stres pekerjaan. Oleh itu, kajian ini cuba mengisi jurang tersebut dengan meneliti hubungan antara ketiga-tiga pembeli upah ini bagi mencadangkan strategi pencegahan yang lebih berkesan. Objektif kajian. Pertama, mengenal pasti tahap bahaya psikososial, pelanggaran kontrak psikologikal dan stres pekerjaan dalam kalangan pekerja sektor awam dan swasta. Yang kedua ialah meneliti hubungan antara bahaya psikososial dengan stres pekerjaan. Dan yang ketiga, menganalisis hubungan antara pelanggaran kontrak psikologikal dengan stres pekerjaan. Jadi berdasarkan objektif kajian ini adalah hipotesis kajian. 1. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara bahaya psikososial dan stres pekerjaan. 2. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara pelanggaran kontrak psikologikal dan stres pekerjaan. Dan yang ketiga, bahaya psikososial dan pelanggaran kontrak psikologikal secara bersama merupakan peramal signifikan terhadap stres pekerjaan. So, kajian ini dari sudut metodologinya menggunakan reka bentuk kuantitatif dengan pendekatan keratan rentas atau cross-sectional dan subjeknya seramai 137 orang responden yang terdiri pada pekerja sektor awam dan swasta telah dipilih secara pensampilan bertujuan. Instrumen kajian yang digunakan ialah Job Content Questionnaire
yang mengukur bahaya psikososial iaitu aspek kawalan kerja, tuntutan kerja dan sokongan sosial. Dan juga AMIC Psychological Contract Violation Questionnaire untuk menilai tahap pelanggaran kontrak psikologikal dan juga Occupational Stress Indicator untuk mengukur tahap stres pekerjaan. Dari sudut analisis data dianalisis menggunakan perisian SPSX, analisis deskriptif untuk mengenal pasti profil responden dan tahap pemberi ubah kajian, manakala ujian kebolehpercayaan iaitu Cronford-Almbart bagi menentukan konsistensi dalaman instrumen. Analisis korelasi Pearson digunakan untuk menguji hubungan antara pemberi ubah. Ini adalah hasil dapatan kajian ya. Jadual ini menunjukkan korelasi antara bahaya psikososial, pelanggaran kontrak psikologikal dan stres pekerjaan. So, dari sudut dapatan kajian, terdapat hubungan antara bahaya psikososial dan pelanggaran kontrak psikologi di mana nilai R ialah 0.122, P sama dengan 0.157. Korelasi positif yang lemah dan tidak signifikan. Ini menunjukkan bahawa peningkatan bahaya psikososial tidak berkaitan secara signifikan dengan peningkatan pelanggaran kontrak psikologi. Dengan kata lain, persepsi terhadap bahaya psikososial tidak semestinya membawa kepada perasaan pelanggaran kontrak psikologi dalam kalangan pekerja. Manakala dari sudut dapatan kajian hubungan antara bahaya psikososial dan stres pekerjaan, nilai R ialah negatif 0.118, P sama dengan 0.173. Ini menunjukkan korelasi negatif yang sangat lemah dan tidak signifikan. Ini bermaksud bahawa apabila bahaya psikososial meningkat, stres pekerjaan cenderung sedikit menurun. Tetapi hubungan ini tidak bermakna secara statistik. Dapatan ini menunjukkan bahawa faktor bahaya psikososial dalam konteks kajian ini tidak memberi kesan langsung yang signifikan terhadap stres pekerjaan. Manakala dari sudut hubungan antara pelanggaran kontrak psikologi dan stres pekerja ialah nilai R 0.299, P sama dengan 0.000. Ia menunjukkan korelasi positif sederhana dan signifikan. Ini menunjukkan bahawa apabila pelanggaran kontrak psikologi meningkat, tahap stres pekerjaan juga meningkat dengan ketara. Hubungan ini selari dengan teori apabila pekerja merasakan janji atau jangkaan psikologikal mereka dilanggar oleh organisasi, mereka lebih cenderung mengalami tekanan, kekecewaan dan stres kerja yang lebih tinggi. Dari sudut kesimpulan analisisnya, pelanggaran kontrak psikologi mempunyai hubungan signifikan dan positif dengan stres pekerjaan. Bahaya psikososial tidak menunjukkan hubungan signifikan sama ada dengan pelanggaran kontrak psikologi atau stres pekerjaan. Oleh itu, pelanggaran kontrak psikologi mungkin merupakan pemberi ubah utama yang mempengaruhi stres kerja berbanding faktor bahaya psikososial dalam sampel ini. So, dari sudut implikasi kajiannya, organisasi perlu memberi perhatian kepada pengurusan persepsi pekerja terhadap janji dan harapan organisasi, iaitu kontrak psikologikal, kerana pelanggaran kontrak boleh meningkatkan stres. Bahaya psikososial seperti beban kerja, kawalan kerja dan sokongan sosial masih penting. Tetapi mungkin kesannya terhadap stres hanya muncul melalui pemberi ubah perantara lain seperti kesedaran keselamatan dan kesihatan atau kepuasan kerja. Dari sudut, saya nak berbalik pada interpretasi dapatan. Hubungan antara bahaya psikososial dan pelanggaran kontrak psikologikal iaitu nilai korelasi menunjukkan R is 0.122 dengan nilai P sama dengan 0.157, P lebih besar pada 0.05. Ini bermakna terdapat hubungan positif yang lemah dan tidak signifikan antara bahaya psikososial dan pelanggaran kontrak psikologi. Dapatan ini menunjukkan bahawa peningkatan tahap bahaya psikososial dalam organisasi tidak secara langsung meningkatkan persepsi pekerja terhadap pelanggaran kontrak psikologi. Begitu juga ya, dari sudut hubungan antara bahaya psikososial dan stres pekerja, tadi saya telah jelaskan dan juga sama saya telah menjelaskan ya sebelum ini hubungan antara pelanggaran kontrak psikologi dan stres pekerjaan. Okey, dari sudut perbincangan ya,
Hasil analisis korelasi menunjukkan bahawa pelanggaran kontrak psikologi mempunyai hubungan signifikan dengan stres pekerjaan. Manakala bahaya psikososial tidak menunjukkan hubungan signifikan sama ada dengan pelanggaran kontrak psikologi atau stres pekerjaan. Dapatan ini selaras dengan teori kontrak psikologi Rousseau yang menjelaskan bahawa apabila organisasi gagal memenuhi jangkaan dan janji yang dirasukan oleh pekerja, individu akan mengalami reaksi emosi negatif seperti kekecewaan, marah dan tekanan. Kajian terdahulu juga mendapati bahawa pelanggaran kontrak psikologi mempunyai kesan langsung terhadap peningkatan stres kerja, penurunan kepuasan kerja dan penurunan tingkah laku kewargaan organisasi. Saya rasa itu sahaja saya punya pembentangan.